Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Anda semua sedang menyaksikan rancangan Mai Ngaji. Kalau tak tengok, anda yang rugi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami semua live di TV Al-Hijrah, dan jangan lupa kita juga ada bersiaran langsung di Facebook, dan untuk itu tuan-puan, ibu ayah semua boleh sama-sama pakat-pakat share, kongsikan. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Dan Alhamdulillah bersama dengan saya Ustaz Usaidi Mahmur, bersama dengan rakan-rakan kita insya-Allah hari ini. Dan sebelum kita nak mula dengan lebih jauh lagi, kita nak baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam ini kita bersama-sama secara langsung, dan insya-Allah saya tidak keseorangan pada hari ini. Saya ditemani dengan 6 orang jejaka kacak kita di atas pentas ini. Kita ada Ustaz Asif, nampak? Ustaz Asif. Di tengah kita ada Ustaz Sofi, kemudian kita ada Ustaz Azman di hujung sana. Kemudian di sebelah kiri saya kita ada Ustaz Harun, ya, Harun. Ustaz Harun ni di tengah kita ada Ustaz Arif, dan di hujung sana kita ada Ustaz Ilham kita. Dan alhamdulillah, bukan itu saja, kita ditemani dengan adik-adik kita daripada Raudhah Al-Quran Tahfiz Integrasi. Assalamualaikum adik-adik semua, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini insya-Allah. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak masuk dengan surah, iaitu surah apa? Surah An-Nisa ayat yang ke-59. Tapi sebelum tu surah An-Nisa ni nanti kita akan masuk dekat hujung-hujung nantilah, kan? Tapi kita nak fokus pada surah Al-Duha. Surah Al-Duha walaupun pada waktu malam, tapi tak apalah, kan? Kita bacalah surah Al-Duha, kan? Insya-Allah. Okey. So, jom sama-sama kita nak baca terlebih dahulu Al-Duha. Semua dah bersedia dah? Dah bersedia, insya-Allah. Saya baca, kemudian sama-sama kita ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
وأما بنعمة ربك فحدث. Surahul Azim. Itulah dia bacaan penuh surah Ad-Duha. Wad-Duha, Allah bersumpah dengan waktu duha, ibu ayah semua. Jadi saya nak tanyalah dekat 6 orang jejaka kacak kita di atas pentas ni. Selain surah Ad-Duha, Allah bersumpah dengan apa lagi? Kalau boleh saya tanya Ustaz Harun kita. Contoh dia, surah apa? Surah Al-Asr. Al-Asr. Wal-Asr. Masa. Demi masa. Lagi, Azman? Surah Asy-Syams Wasy-Syamsi Wasyamsi wa duhaha. Betul. Lagi. Ni Asif? Al-Fajr. Al-Fajr. Macam mana? Wal-Fajr. Wal-Fajr. Okey. So banyak lagi surah-surah yang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah di atasnya, dan ini adalah salah satu surah, iaitu surah Ad-Duha. Sama-sama kita nak tengok tadabbur ayat kita, tuan-puan, ibu ayah semua. Apakah yang Allah sebut pada surah Ad-Duha ini, iaitu 2 ayat pembukaan ini adalah sumpah Allah dengan waktu siang ataupun duha dan malam ketika telah sunyi. Kan, kalau malam ni Allah pun bersumpah juga. Kan? Juga Allah menyatakan dalam surah An-Naba, waja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam sebagai pakaian kamu. Makna pakaian kamu tu sebagai waktu untuk kita berehat. Siang kita waktu untuk bekerja, malam pula Allah jadikan malam itu untuk kita berehat bersama dengan ahli keluarga dan juga anak-anak kita, ya. Dan seterusnya Allah menyatakan juga pada ayat yang seterusnya, ya, ayat yang ketiga kalau kita boleh lihat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbuka tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ayat ini sebenarnya adalah untuk mententeramkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, kalau kita tengok Nabi sendiri waktu dakwah dia tu ditentang dengan teruk oleh musyrikin Mekah pada ketika itu, dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan untuk memberikan keselesaan, nak memujuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat sendiri, banyak peristiwa-peristiwa di mana salah satu peristiwa di wafatnya isteri Nabi. Siapa nama isteri Nabi? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, dan juga pakcik Nabi iaitu Abi Talib. Kan, bila mana wafat ataupun keluarga Nabi yang terdekat ini, ketika itulah Allah memujuk hati Nabi untuk bawa Nabi menuju ke Isra' dan juga Mi'raj. Kan, ini pun salah satu contoh ayat untuk memujuk hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kemudian kita lihat walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Allah menjanjikan kebaikan akhirat melebihi kehidupan di dunia. Sebab itulah kita hidup dekat atas muka bumi Allah. Hidup dekat dunia ni kita jadikan sebagai satu bekalan untuk kita bawa dekat akhirat sana. Orang mukmin, orang yang beriman, dia akan jadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan, ya. Dia jadikan apa yang Allah perintahkan dekat dunia ni dia buat betul-betul, kan? Apa yang Allah larang dia akan tinggalkan dengan serta-merta. Sebab itulah orang yang beriman itu dia melihat dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan semata-mata. Baik, insya-Allah kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Mai Ngaji Kalau Tak Tengok Anda Yang Rugi. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam rancangan Mai Ngaji Kalau Tak Tengok Anda Yang Rugi. Terima kasih kerana sudi terus bersama dengan kami secara langsung di Facebook, ya, Facebook TV Al-Hijrah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, saya yakin dan percaya ramai yang dah duduk dekat depan TV, depannya tu ada Al-Quran, dah ready dah nak baca bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan alhamdulillah, pada blok kali ini kita nak bersama-sama masuk dalam segmen tajwid kita. Tadi kita dah masuk sikit berkenaan tentang tadabbur surah Ad-Duha, walaupun tak habis, tapi apa yang kita boleh faham adalah waktu duha ini adalah waktu yang Allah sumpah, Allah janjikan, Allah berikan kelebihan pada surah-surah yang ada. Bukan setakat surah Al-Duha,
bahkan pada surah-surah yang lain juga seperti mana yang telah disebutkan oleh rakan-rakan kita sinilah. Baik, dan kali ini kita nak masuk sedikit hukum tajwid kita, dan kita nak masuk hukum mim sakinah. Mim sakinah. Jadi hukum mim sakinah ni apa dia? Kan? Hukum mim sakinah ni apa dia? Jadi insya-Allah mungkin Ilham boleh terangkan sikit tak hukum mim sakinah ni apa bendanya? So baca je. Mim sakinah dia macam ada dengung. Oh, ada dengung. Ya. Cuba baca depan tu. Mim sakinah, nampak tak? Mim sakinah ialah Mim huruf. sakinah ialah huruf mim Ya. yang mempunyai tanda sukun. Ayuh. Sama ada berada di tengah atau di akhir perkataan. Contoh dia Contoh dia an'amta. an'amta, Okey, kedua lahum dan juga lahum dan kam. kam. Okey. So kita nak faham dekat sini mim sakinah adalah mim yang ada tanda sukun. Ya, tanda sukun ataupun tidak ada, dan dia bertemu, ya, dia berada di tengah ataupun berada di akhir perkataan. Tapi mim sakinah ni sebenarnya dia terbahagi kepada berapa, Ustaz Sofi? 3. Ada 3. Apa yang pertama dia? Idgham mislain. Idgham mithlain, okey. Lagi? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Okey, betul. Ada tu kan. Jangan takut. Dia takut takut salah. Ni depan tu ada, jangan risau. Okey. So, ketiga-tiga hukum mim sakinah ini ada yang dibaca dengan dengung dan ada dibaca tidak dengung juga. Contoh, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ni apa dia? Harun, cuba baca sikit ikhfa syafawi ni. Ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian idgham mithlain, Arif. Mim sukun bertemu huruf mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, dan izhar syafawi ni Mim sukun bertemu semua huruf selain mim. selain mim dan Ba. Bunyi Kelantan apa? Selain Terengganu ke? Okey. Baik, ibu ayah semua, nanti kita akan tengok contoh-contohnya dekat situ, dan mungkin saya nak tanya jugalah adik-adik kita ni, adik-adik daripada Raudhah Al-Quran Tahfiz Integrasi kita, ya. Ustaz nak tanyalah, adik-adik semua ni menghafal Al-Quran, betul tak? Kan? Menghafal Al-Quran kan? Ustaz nak tanya, apa yang penting dalam menghafal Al-Quran? Siapa boleh jawab? Apa? Bagi je contoh. Apa contoh dia? Yang penting adalah kita kena jaga hukum tajwid, kan? Kadang-kadang lah, minta maaf lah ustaz cakap bukan kat sini tapi dekat luar tu, kan? Kadang-kadang bila menghafal Quran tu terlampau laju, kan? Tanpa mementingkan hukum hakam tajwid. Sebab itulah bila kita menghafal, alhamdulillah tak ada masalah lah kita nak hafal sebab kita nak sampai 30 juzuk. Tapi yang paling penting adalah kita mementingkan, mengutamakan hukum hakam tajwid. Barulah kita jadi seorang hafiz penghafal Quran yang bukan saja menghafal Al-Quran tapi juga kita menjaga hak dan mustahak makharijul huruf di dalam Al-Quran tersebut. Boleh faham adik-adik semua termasuklah pesanan ini untuk saya jugalah. Baik, kita nak tengok contoh ikhfa syafawi. Mungkin Ustaz Azman kita boleh baca. Ikhfa syafawi tadi apa tadi? Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cuba baca sikit contoh ni daripada surah apa tu? Surah Al-Fil. Okey, baca ayat penuh dia tu. Tarmihim bihijarah. Habislah ayat tu. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Ayuh. Okey. So, dekat sini kita nak tengok hukumnya adalah mim mati bertemu dengan ba. Cara bacaannya macam mana Ustaz Azman? Dibaca dengung. Dibaca dengung, okey. Dengung selama 2 harakat. Selama 2 harakat, okey. Bunyi mim disembunyikan sedikit. Disembunyikan macam mana tu? Adakah disorok? Ya, tidaklah begitu Dibaca dengan 2 harakat. Adik-adik dibaca bila mim mati bertemu dengan ba. Tarmihim bihijarah. Cuba baca sama-sama. 1 2 3. Tarmihim bihijarah. Saya nak tanya, keadaan bentuk situasi bibir kita macam mana agak-agak? Macam mana Ustaz Arif agak-agak? Dia tidak ditutup rapat. Tidak ditutup rapat. Okeylah tu, betul lah. Ada kaul yang mengatakan tidak ditutup rapat. Ada juga kaul yang mengatakan ditutup rapat. Ada juga, ya.
seperti samanya seperti hukum iklab. Seperti hukum iklab kan. Tarmihim bihijarah, ada juga yang baca tarmihim bihijarah, ada juga yang baca begitulah ya. Tapi ala kulli hal dibaca dengung selama dua harakat, bukan 2 hari tau, 2 harakat saja. Okey. So, kita tengok contoh yang lain ikhfa ini adalah ikhfa syafawi. Kita lihat contoh yang seterusnya, kita ada idgham mithlain. Idgham mithlain. Baik. Idgham mithlain, cuba Harun baca sikit. Apa idgham mithlain ni? Nampak tak? Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contoh dia, cuba baca sikit. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ya salam, sedap suara Intasyah. Masya-Allah. Baru first time dengar suara dia. Okey. Macam mana cara bacaan dia Ustaz Sofi? Cuba baca sikit cara bacaan dia. Pada cara bacaan dia, 2 mim digabungkan. 2 mim digabungkan. Okey. Lepas tu dibaca menjadi 1 mim yang bersabdu. Okey. Dan dibacakan dengan kadar dengung 2 harakat. Kadar dengung 2 harakat. Kan nampak? Kalimah dia adalah pada lahum ma yasha, lahum ma. Yang itu dibaca dengan 2 harakat. Baik. Satu lagi kita ada hukum mim sakinah, iaitu kita ada izhar syafawi. Izhar syafawi mungkin Asif boleh baca sikit izhar syafawi. Apa benda tu izhar syafawi tu? Mim sukun bertemu semua huruf selain daripada mim dan ba. Mim dan ba. Contoh dia. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Aiyuh, cara bacaannya sebut mim dengan mim dengan jelas dan juga tidak didengungkan. Tidak didengungkan. Takut risau dia. Okey, so ini adalah izhar syafawi. Mim bertemu dengan selain daripada huruf mim dan juga ba dan tidak didengungkan, dan dia banyak dalam surah-surah kita lah. Baik, saya nak silakan adik-adik kita daripada Raudah Al-Quran Tahfiz Integrasi ni. Adik Zarif kita, boleh tak baca surah Ad-Duha ayat pertama sehingga ayat yang kelima? Boleh adik Zarif Assalamualaikum adik. Jawab, ada mikrofon tu, jawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh. Zarif, persilakan bacaan ayat pertama sehingga ayat kelima saja daripada surah Ad-Duha. Sedap tu, sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Sambung lagi sikit. ألم يجدك يتيما فآوى. Okey, cukup. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih adik Zarif. Zarif takut ke? Takutlah, okey je kan. Okey. Baik, insya-Allah ibu ayah yang dirahmati Allah, tuan-puan semua, itulah dia hukum mim sakinah. Kita ada 3, kita ada izhar syafawi, kita ada ikhfa syafawi dan juga kita ada idgham mithlain, dan dah sama-sama kita dengar. Insya-Allah kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Mai Ngaji. Kalau tak tengok, anda yang rugi. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam rancangan Mai Ngaji. Kalau tak tengok, Anda yang rugi. Ayuh, kita masih lagi bersama dengan adik-adik kita daripada Raudah Al-Quran Integrasi Tahfiz. Betul ke tu? Tahfiz Integrasi. Terbalik pula. Ya, tapi okeylah, lama-lama okeylah. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi terus bersama dengan kita dan para asatizah di atas pentas kita. Masya-Allah, kita ada Asif, Sofi, Azman, Harun, Arif dan juga Ilham. Itu dia. Alhamdulillah. Dan kita dah masuk pada blok yang ketiga ni, tuan-puan, ibu ayah semua. Kalau tadi kita dah masuk sedikit hukum tajwid, kali ni kita nak masuk bacaan Al-Quran secara bertarannum. Berlagulah kan. Adik-adik tahfiz kita ni mungkin ada yang belajar. Ada belajar tarannum tak kat sekolah?
Tak ada. Tak apa. Saja tanya nanti ustaz boleh cari kan. Mungkin menghafal lah kan. Baik, insya-Allah dan tuan-puan yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk call kita kalau nak baca memperdengarkan bacaan kita, jangan lupa untuk call di talian 03-2276-0144. Saya ulang 03-2276-0144. Jangan takut, jangan risau. Insya-Allah macam kat pasar malam pula rasanya. Dan insya-Allah tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak masuk pada Taranum Ras pada kali ini dan kita nak tengok sedikit bagaimanakah ciri-ciri ataupun apakah Taranum Ras. Mungkin Ilham boleh baca sikit Taranum Ras ni apa, Ilham? Taranum Ras berasal daripada bahasa Parsi yang bermaksud lurus, teguh, seimbang dan asli. Taranum ini dianggap sebagai ibu kepada kebanyakan lagu taranum. Tu dia ciri-ciri Taranum Ras, Sofi. Ciri-ciri Taranum Ras, lembut dan tenang, berwibawa dan tegas, memberikan ketenangan dan juga mudah diterima pendengar. Baik, alhamdulillah. Itu serba sedikit berkenaan tentang Taranum Ras. Untuk pengetahuan ibu ayah semua, rakan-rakan hadirin yang hadir pada hari ini, Taranum Ras ni selalu diguna pakai dekat kori-kori dekat luar. Contoh dekat Mesir kan. Diorang ni, mereka ni selalu pakai menggunakan Taranum Ras sebab Taranum Ras ni gerak dia tu cergas kan. Jadi bacaannya tu dia nampak bertenaga dalam setiap persembahan bacaan mereka. Sebab itulah Ras ni dianggap sebagai ibu kepada kebanyakan lagu-lagu Taranum. Baik, kita nak pergi sedikit pada surah Al-Fatihah. Tengok surah Al-Fatihah dulu. Macam mana kita nak alunkan Taranum Ras ni. Okey. Jadi saya akan baca dulu. Kemudian nanti ramai-ramai ikut insya-Allah. Boleh semua Boleh. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, itu dia bacaan ramai-ramai. Itulah dia bacaan secara murattal lah. Bacaan secara sederhana laju. Adik-adik kalau nak tahu bacaan Taranum ni ada dua. Kita ada mujawad dan juga kita ada murattal. Kan yang kita baca laju tadi kita panggil sebagai apa? Murattal. Kan bacaan imam selalu kan. Kalau mujawad ni yang bacaan lambat-lambat tu. Nanti kita akan tengok bacaan secara mujawad. Tapi sebelum tu kita dah ada pun pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Siapa nama? Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Nurul Hidayah daripada Kedah. Sungai Petani Kedah ya. Ya. Baik, Puan Hidayah nak baca surah apa tu? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey. Tadi takut-takut nak call dapat baca surah Al-Fatihah terus nak baca surah Al-Fatihah. Baik, Puan Hidayah boleh kita baca. Silakan Puan Hidayah. Dengar sikitlah. Dua Ustaz. Kadang-kadang tutup ya. Tak apa, balon je. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. InsyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayuh. الحمد لله رب العالمين. Allah. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Boleh. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Puan Hidayah. Sama-sama. Alhamdulillah. Ya. Oh, marah ke? Memang dia tak itu kan. Baik. Terima kasih kepada Puan Hidayah. Sudi memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah. Dia kan tadi kan Puan Hidayah tadi dia baca lambat-lambat tu kita panggil sebagai apa? Mujawad tadi. Itu kita panggil sebagai mujawad. So mungkin ada sedikit yang kita boleh perbetulkan daripada bacaan Puan Hidayah tadi pada kalimah ataupun ayat yang kedua, Alhamdulillah. Tadi beliau baca tadi Alhamdulillah. Dia macam ha je tu tidak cukup kuat bunyi dia kan. So ha ni kena jelaskan bunyi dia. Alhamdu yang itu. So bacaan pada setiap daripada surah Al-Fatihah ni sangat-sangat penting sebab dia mempengaruhi dalam bacaan solat kita jugalah. Bacaan solat kita. Sebab itulah Al-Fatihah ni dia menjadi salah satu rukun yang sangat penting dalam solat kan. Kalau salah tak tepat kita baca surah Al-Fatihah, maka dengan itu dia bukanlah tidak sah, tidak, dia kurang sempurna solat kita. Yang itu kita kena ambil maklum. Apapun, terima kasih kepada Puan Hidayah, terima kasih terus sudi dan insya-Allah kita nak pergi pada Taranum Mujawad. Tadi kan murattal kan? Kita nak pergi mujawad pada ayat surah An-Nisa tadi. Boleh tak tengok surah An-Nisa? Surah An-Nisa ayat yang ke-59. Kita tengok Ayuh. Okey, kita tengok. Tengok saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Taranum Ras begini bunyi dia. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Bunyi dia lambat sedikit, kemudian lenggok dia mungkin macam banyak sikit lah kan. So tak apa, kita nak dengar contoh daripada Ustaz Ilham kita dekat ujung sana. Boleh tak Ilham? Try sikit. Tafadhal. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayuh. Napas tak cukup ni Tak apa. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'. Ustaz Sofi boleh tak try sikit? Ambil sikit daripada atii'ullah. Panjang tak nampak agak sampai min syai'. InsyaAllah. Atii'ullah. Cuba. أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. Ayuh. Geleng kepala kenapa? Okeylah tu. Baik, itulah dia sedikit pada Taranum Ras menggunakan kaedah mujawwad. Tapi nanti kita akan masuk sikit lagi. Apapun kita nak berehat seketika. InsyaAllah kita kembali selepas ini dalam Mai Ngaji. Kalau tak tengok, anda yang rugi. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Mai Ngaji. Kalau tak tengok, anda yang rugi. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan, ibu ayah yang terus memberikan sokongan kepada TV Al-Hijrah dengan menonton rancangan-rancangan yang insya-Allah memberikan kita manfaat dan bukan saja manfaat kepada diri kita, tapi memberikan manfaat kepada ahli keluarga, sahabat-sahabat kita yang lain. Dan insya-Allah kita kali ini masuk pada blok yang terakhir dan sudah semestinya tuan-puan, ibu ayah semua, kalau tadi kita dah pun lihat sedikit tadabbur ayat surah Al-Duha, kemudian kita dah masuk sikit hukum apa? Hukum tajwid kan? Hukum tajwid tadi berkaitan tentang apa? Mim sakinah. Mim sakinah kan? Mim sakinah. Kemudian yang ketiga tadi kita dah masuk sedikit berkaitan tentang taranum. Ya, taranum apa tadi? Ras. Taranum ras kan? Kali ni kita nak masuk pada blok yang keempat, iaitu berkaitan tentang wakaf. Wakaf ya, wakaf Al-Quran, nak berhenti kat mana kan. Baik, sebelum tu kita nak kena faham satu perkara, ibu ayah semua, adik-adik yang berada dekat depan, kan ilmu wakaf ni dan ibtidak merupakan cabang yang penting dalam tajwid. Yang membantu pembaca berhenti dan memulakan bacaan dengan betul supaya makna ayat tidak berubah sama sekali. Dia macam kalau bahasa Inggeris tu kita ada apa kita panggil? Subjek dan predikat. Itu bukan bahasa Melayu ke? Kan? Tak, macam itulah, lebih kurang lah sama lah kan, lebih kurang kan. Macam itulah maksud dia. Dalam bahasa Arab pun begitu juga. Kita nak kena berhenti, tu kita kena pastikan berhenti tu makna dia tu ngam. Kemudian ibtidak nak ambil dekat mana tu kena ngam juga. Tak boleh. Kalau salah takut tersalah makna ayat tersebutlah. Baiklah. Ala kulli hal, kita nak tengok surah yang kita nak fokuskan pada hari ini, iaitu Suratun Nisa ayat yang ke-59. Saya nak baca dulu, kemudian ramai-ramai ikut. Boleh? Boleh Kita try tengok. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Dua mula. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. sekali lagi kita ulang أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Cuba. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله
Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Aiyah, sadaqallahul azim. Kalau kita lihat bacaan yang disarankan waqaf pada ati'ullah kemudian sambung pada wa ati'ur rasul. Tapi tak ada masalah lah kalau kita berhenti ati'ullah, kemudian kita ambil lah balik ati'ullah. Maknanya tu tak ada, tak mencacatkan. So tak ada masalah. Kenapa nak kena waqaf pada ati'ullah? Kerana terdapatnya pengulangan fi'il ati'ullah dan juga wa ati'ur rasul. Kan? Kalau kita tengok makna dalam bahasa Arab ni tuan-puan, kan? Kalau dia sebenarnya makna dia tu yang kita nampak ada di situ. Tapi yang tersiratnya ada lagi percambahan dan penerangan daripada ahli-ahli ilmu yang lain. Contohlah pada surah An-Nisa ayat 59 ni, kalau kita tengok pada ayat tu kan, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul la wa ulil amr. Kan pada kalimah wa ulil amr, Allah tak letak wa ati'u ulil amr. Allah tak letak gitu, kan? Tapi Allah just terus wa ulil amr. Tapi dalam makna yang tersiratnya ada kalimah wa ati'u ulil amr. Di situlah, Begitu juga dengan makna-makna yang ada dalam setiap ayat Quran yang berbeza. Sebab itulah kita bukan sekadar ada Al-Quran, ada mushaf, tidak. Ada juga ilmu yang lain kita panggil sebagai tafsir Al-Quran, kan? Tafsir, kan? Tafsir ni ahli ilmu yang lain menerangkan dengan lebih mendalam lagi kalimah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang ada yang mungkin nak memberikan pemahaman kepada kita semua. Baik, kita nak lihat terdapat fa'il ati'ullah dan juga wa ati'ur rasul. Allah mengulangi perkataan ati'u pada rasul, dan ini menunjukkan apa? Ketaatan kepada Allah adalah wajib. Kan? Boleh tak Harun baca sikit Harun? Kan? Ini menunjukkan apa tu? Ini menunjukkan ketaatan kepada Allah adalah wajib. Seterusnya ketaatan kepada Rasul juga wajib. Dan Rasul mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Sebab itulah diletakkan kalimah ati'u pada Allah dan juga pada kalimah Rasul. Tapi tidak diletakkan pada ulil amr. Sedangkan kalau dari tengok dalam tafsir memang ada ati'u. Ahli ilmu kata memang ada ati'u ulil amr. Tapi tidak diletakkan dalam Al-Quran sebab apa? Mungkin Azman boleh baca sikit tak Azman? Kenapa tidak diulang pada wa ulil amr? Next slide. Next slide. Aiyah. Cuba sikit ulang. Azman. Allah tidak mengulang ati'u ulil amr. Ini menunjukkan ketaatan kepada pemimpin bukan mutlak. Pemimpin ditaati selama tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul. Ketaatan kepada pemimpin bergantung kepada syariat. Sebab itulah tidak diletakkan wa ati'u ulil amr. Sebab ulil amr ataupun pemimpin ni kita taat kepadanya selagi mana tidak bercanggah dengan apa yang Allah dan Rasul telah tetapkan. Tapi sekiranya pemimpin kita melakukan kezaliman, melakukan maksiat dan sebagainya, itu cerita yang lain. Itu cerita yang lain. Kita wajib untuk kita tegah dan kita cegah, ya. Dan kita nak lihat juga hikmah waqaf. Kita nak juga tengok hikmah waqaf. Sekiranya jika kita berhenti pada ati'ullah, pendengar dapat memahami bahawa Allah mesti ditaati, Rasul mesti ditaati, pemimpin mesti ditaati dalam perkara yang benar. Itu syarat dia lah. Itu syarat dia. Dan sekiranya tidak berhenti, jika dibaca terus ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Contoh kan kita mula tadi, apa ayat tadi? Ya ayyuhallazina amanu sampai wa ulil amri wa ulil amri minkum, kan? Makna tetap betul, namun pengajaran mengenai ketaatan mutlak kepada Allah, ketaatan mutlak kepada Rasul kurang diberikan penekanan. Sebab tu dia berhenti pada wa ati'ullah ya ayyuhallazina amanu ati'ullah. Penekanan ni nak menunjukkan wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Kalau nak terus pun tak ada masalah sebenarnya, ya. Baik. Dan tuan-puan, insya-Allah kita nak lihat sedikit apakah pengajaran ayat daripada surah An-Nisa ayat yang ke-59 ni. Mungkin Ustaz Arif kita boleh bacakan.
Pengajaran ayat yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, yang ketiga taat kepada pemimpin yang mematuhi syariat, yang keempat rujuk Al-Quran dan Sunnah apabila berlaku perselisihan. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Arif kita. Pengajaran ayat ni sama-sama kita dapat mengambil iktibar dan juga pengajaran. Adik-adik daripada sekolah Raudah Al-Quran Tahfiz Integrasi Sungai Serai, Ulu Langat. Sungai Serai tak mention tadi kan. Hafal Al-Quran 30 juzuk. Alhamdulillah, bagus dah. Ya. Tapi daripada macam mana, semua orang boleh hafal Al-Quran, betul tak? Betul kan? Semua orang boleh hafal Al-Quran. Tapi yang susahnya macam mana kita nak kekalkan hafalan Al-Quran dalam kepala kita. Itu pertama. Yang keduanya, macam mana kita nak pastikan apa yang kita baca tally ataupun seiring dengan perbuatan kita tu. Kan? Kalau kita menghafal Al-Quran, kita kena sulam dengan akhlak kita yang baik. Kita tak nak kita buat perkara yang Allah larang sampai orang kata, kau ni hafal je Quran tapi perangai macam tu contoh kan, kita tak nak. Wa'iyadzubillah. InsyaAllah adik-adik ni akan jadi orang kata ikutan untuk generasi-generasi yang akan datang ya. Baik, mudah-mudahan insya-Allah kita semua terus bersahabat dengan Al-Quran, tuan-puan juga terus bersahabat dengan Al-Quran dan insya-Allah tuan-puan di akhir ini sama-sama kita nak membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن واشفع لنا بشفاعة القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita telah pun selesai. Telah pun selesai dalam program kita pada hari ini. Kita punya perbincangan pada hari ini. Tuan-puan, jangan lupa untuk terus menyokong TV Al-Hijrah dengan terus memberikan sokongan kalau nak buat infak kita dalam yayasan wakaf media kita dan mudah-mudahan insya-Allah kita semua terus diberikan keampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan terima kasih kepada semua adik-adik semua, sahabat-sahabat yang ada di atas pentas. Kita ada Harun, Arif, Ilham, Asif, Sofi dan juga Azman. Adik-adik semua daripada sekolah Raudah Integrasi, sekolah Raudah Al-Quran Tahfiz Integrasi Sungai Serai, Hulu Langat. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi dalam Main Ngaji. Kalau tak tengok, anda yang rugi. Assalamualaikum. Bye-bye.